Bayangkan sebuah kerajaan yang pernah menguasai hampir seluruh Nusantara, tetapi hari ini, yang tinggal cuma runtuhan dan nama, Majapahit. Majapahit ialah salah satu empayar terbesar yang pernah wujud di Nusantara. Berpusat di Jawa Timur, ia bangkit pada akhir abad ke-13 dan mencapai kemuncak pada abad ke-14. Nama Majapahit sering dikaitkan dengan keagungan, perpaduan kepulauan, dan kekuatan maritim yang menguasai laluan perdagangan penting di Asia Tenggara. Sebelum Majapahit, Jawa dikuasai oleh Kerajaan Singhasari di bawah Raja Kertanegara. Ketika Kertanegara menentang ancaman Mongol dari China, beliau diserang musuh dalam negeri bernama Jayakatwang dan akhirnya terbunuh. Keadaan menjadi huru-hara. Dalam kekacauan inilah, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya mula merancang kebangkitan kerajaan baharu. Raden Wijaya diberi izin membuka penempatan di kawasan hutan berhampiran Sungai Brantas. Di situlah lahirnya pusat pemerintahan baharu yang dinamakan Majapahit, diambil daripada buah, maja, yang rasanya pahit. Dengan bijak, Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan tentera Mongol untuk menumbangkan Jayakatwang, kemudian mengusir Mongol keluar dari Jawa. Tahun 1293 menandakan bermulanya Kerajaan Majapahit. Selepas berdiri, langkah pertama Majapahit ialah menyatukan Jawa. Raja-raja kecil dan penguasa tempatan ada yang tunduk secara damai, ada juga yang ditentang melalui peperangan. Sedikit demi sedikit, Majapahit menguasai wilayah strategik, membina kota, sawah dan sistem pentadbiran. Asas politik yang kukuh inilah yang membolehkan Majapahit meluaskan pengaruhnya keluar Jawa. Tokoh paling terkenal Majapahit ialah Patih, atau Perdana Menteri, bernama Gajah Mada. Dalam satu majlis, beliau mengucapkan sumpah palapa, bertekad tidak akan menikmati palapa atau kenikmatan hidup sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Sumpah ini melambangkan cita-cita besar, bukan sekadar menguasai Jawa, tetapi mengikat pulau-pulau Nusantara dalam satu jaringan kuasa. Kegemilangan tertinggi Majapahit berlaku pada zaman Raja Hayam Wuruk, dengan Gajah Mada sebagai tokoh utama pentadbiran. Pengaruh Majapahit dikatakan meliputi Jawa, Bali, sebahagian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan kepulauan sekitarnya. Pelabuhan-pelabuhannya menjadi tumpuan kapal dari China, India dan Timur Tengah. Majapahit muncul sebagai kuasa politik dan ekonomi yang disegani di Asia Tenggara. Di sebalik kekuatan tenteranya, Majapahit juga kaya dengan budaya. Mereka membina kandi dan menghasilkan ukiran batu yang halus, mengembangkan seni tari, gamelan dan wayang. Kekuatan Majapahit banyak bergantung pada perdagangan maritim. Kapal dagang membawa rempah, beras, kain, logam dan hasil hutan, menjadikan pelabuhan Majapahit pusat pertukaran barang dan idea. Melalui hubungan dagang ini, Majapahit berhubung dengan China, India dan dunia Islam. Agama Islam mula berkembang di pelabuhan-pelabuhan pesisir, perlahan-lahan mengubah wajah agama di Nusantara. Selepas wafatnya Hayam Wuruk dan ketiadaan tokoh sekuat Gajah Mada, Majapahit mula berpecah dari dalam. Perebutan takhta, perang saudara dan kelemahan pusat pemerintahan menggoyahkan kerajaan. Pada masa yang sama, muncul kerajaan-kerajaan Islam baharu seperti Demak dan Melaka yang semakin kuat. Menjelang abad ke-16, Majapahit runtuh, dan pusat kuasa Nusantara beralih ke tangan kerajaan Islam. Walaupun empayar itu telah lama lenyap, warisan Majapahit masih terasa. Pembentukan negara moden di rantau ini, melalui runtuhan kandi, manuskrip lama dan cerita rakyat, kita diingatkan bahawa di Nusantara ini pernah wujud sebuah empayar besar bernama Majapahit.